Interview Tu siapa ni? Siapa? Nama dia siapa? Hasan. Nama kau Hasan Betul. Nama Hasan. Sebelum Syimah Mati kau kerja apa? Aku banyak kerja juga, tapi dulu aku kerja kat dalam PSA. PSA. Betul. Bila engkau kat dalam dulu kan, macam mana kau berubah? Kau berubah kat dalam lah? Aku berubah lepas dah keluar. Oh, dah keluar? Hmm. Macam mana? Kenapa kau berubah? Aku berubah pasal aku tak nak duduk dalam. Okey apa dalam? Untuk ada orang okey, untuk aku tak okey. Kat dalam kau belajar apa kat dalam? Kat dalam aku belajar menghargai aku punya freedom. Apa kau punya drive bila kau nak buat bisnes ni kan? Pasal nak bisnes ni is a long term apa kan? Takkan buat sekejap-sekejap apa, tak boleh macam-macam apa. Macam mana kau drive diri kau untuk macam push all the way? Untuk aku, it is very important that bila kita buat bisnes ni, kita tak boleh be too comfortable and too complacent. Because every time, there will always be a different pool of people yang interested. Betul. So, kita pun tak boleh fikir macam kita always the best. Kita kena always be hungry to be the best. Kalau orang nak berjaya dalam hidup kan, kau punya, okay lah, let's say put yourself sebagai orang macam kau dulu lah. Apa kau akan advise kat dorang-dorang ni semua yang maybe yang nak start balik lah, macam nak rebuild lah. Kau dengar ni brand rebuild, kau tahu pasal apa buat? Aku macam pernah dengar nama brand ni. Dia siapa lah? Tak nak layan aku. Okay, kalau untuk kau, untuk orang-orang luar sana yang nak rebuild lah, yang macam dah duduk dalam, macam dah rasa nak berjaya lah, nak jadi macam Syimah Martin lah, apa advice kau untuk dorang? Untuk aku, someone has to be able to solve problems. So, dorang nak kena pandai to be a problem solver. Maksudnya, kalau kita ada masalah dengan diri kita, kita kena pandai fix diri kita. Faham. Kalau kita boleh fix diri kita, kita boleh fix on the bigger problems that is coming in the business.